Okey geng. Assalamualaikum geng. Selamat datang ke Abilah Channel. Okey geng, pagi-pagi ni kita nak cuba memburu belut monster lah geng. Kita sekarang ni berada di kawasan sawah lah. Sawah ni di nama tempat dia Bodi. Bodi di kawasan daerah Pacok lah. Okey. Ni kita cari ikut pipi ni dah. Tepi pagi ni insya-Allah geng. Semoga ada rezeki untuk kita pagi ni geng. Okey guys, sebelum tu saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada sahabat-sahabat sedang menonton video Abilah Channel. Kepada yang baru singgah jangan lupa guys subscribe guys, bantu Abilah Channel guys. Okey, jom. Ni lah. Kita sepanjang pagi ni kita pergi depan ada lagi. Yo depan ni yang ngonan, yo pergi kot tu. Okey. Semoga ada rezeki untuk kita ini guys. Okey, jom. Okey geng, alhamdulillah kita ada jumpa lubang ni. Agak berpotensi jugalah lubang ni. Tengok tu. Pada. Tu dia ada dua lubang. Lubang dia ada dua ni. Kepada okey sahabat-sahabat kita hok baru nak try mancing belut. Macam inilah keadaan lubang belut ni. Di gigi-gigi air macam ni. Yakin ada lubang tepi-tepi tu. Pastikan dalam lubang tu ada air lah. Okey, kita try. Okey, nampak odak ni. Kita tunjuk dah ni. Okey, perhati sini lubang dia. Kita try lubang ni dulu. Okey, kita masih gunakan upel andalan kita dah ni. Iaitu upel udang koyak. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada lah. Kalau tak ada lubang ni kita try lubang tu. Sebelah tu pula. Kau lubang ekor dia ni. Oh, penuh ke tu. Apa? Patut si masuk oh. Ada siput. Okey, sudah masuk dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk dalam sikit. Cocok dalam. InsyaAllah yakin ada ni. Sebab air keruh gini kali ada ni. Masalah tebing tinggi ni kita nak duduk luar hijau ni payah. Okey geng. Lubang ni ada ni geng ni. Masa saya masuk upek ni dia surut air. Keruk air. Apa tak kasi makan upek pelik lah. Nampak lubang dia padan tu. Kat unya apa unya tak? Makan lu. Okey geng, alhamdulillah dia ambil dah. Dia ambil dah geng. Apa tu tali keruk ah. Tali ni. Diturun tadi dah. Alhamdulillah. Kita jumpa dua lubang dah. Ni lubang ketiga dah. Ada belut. Air gerak lah. Tapi yang ni baru makan, yang ketiga ni baru dia ambil. Tak apa, tak ada dua lagi tu. Alah balik depan ni kita terap pula. Okey, nampak. Tiga telai tu. Okey, telai tarik dah tu. Agak-agak boleh lah ni. Dah. InsyaAllah ya. Lubang dia pun boleh kira lah. Ui, dah dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kena. Kena okey. Kena. Telikkan dah tali ni. Telikkan dah tali. Oh, tengok ni geng. Alhamdulillah. Oh, monster juga ni. Tu dia. Tengok ni geng. Tu dia dah. Okey. Tengok atas dah agak. Alhamdulillah. Okey, strike pertama untuk kita pagi ni. Oh, boleh kira lah. Alhamdulillah guys.
Rezeki. Oh, comel. Belum boleh kira lah besar ni. Nak kata sedar pun besar juga ni. Okey. Tak apa. Kita cari lubang lain pula. Okey. Alhamdulillah. Okey guys. Kita ada jumpa lubang lagi ni. Ya. Okey, bacok dulu. Bacok mana ni? Dia dah. Kita terah. Bismillahirrahmanirrahim. Makin lah. Kejut kan. Makin lalu kan. Aduh, lapar ni, lapar. Dia kelaparan kan. Alhamdulillah. Kali ikut ni strike kedua kita ni. Makin selalu. Banyak dah. Payah nak tarik lagi ni. Kamera dekat ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, besar kan? Weh, besar ni kan? Oh, besar monster kan? Dekat molek monster pula. Alhamdulillah. Oh, tengok ni kan? Alhamdulillah. Oh, letak ni ceplop lalu yang makan ni. Okey. Okey, strike kedua. Alhamdulillah. Okey, geng. Ini dia, geng. Alhamdulillah. Strike kedua untuk kita pagi ni dah. Kecil sikit pada yang tadi. Kecil sikit pada yang tadi. Okey, sambung lagi. Alhamdulillah. Lanjut. Okey, geng. Ni kita dah ada contoh dah dah. Nasib baik saya tak pancing lagi tadi. Ni tengok ni. Saya ingat kepala belut tadi, tengok ni. Dah. Tengok tu. Nanti kita dekat sikit dah. Okey. Sahabat-sahabat boleh tengok tu gapo tu. Kepala tu. Kepala gapo tu. Saya dah mati-mati ingat kepala belut tadi. Saya mati-mati ingat kepala belut tadi. Saya nak mancing dah tadi. Saya perasan ada hidung dua. Dia ada lubang hidung. Lepas tu dia keluar lidah tadi. Tengok tu kepala ke apa tu. Comel kepala. Kita cocok dah. Kita cocok. Tu apa tu? Tu dia tu. Ular ke ular air sana ni. Dia makan kau duk Lagi dah. Okey. Ambai ke dia. Okey geng, alhamdulillah geng. Ni. Lubang ni ada sambutan pula ni. Kita dah dekat dah ni. Tu. Sampai situ ya kita boleh cari. Kita habislah, kita boleh patah balik. Kita terah lubang hok kita apa ni? Hok ada belut tapi tak si makan. Kita terah pula. Ni dah. Ni kita proses ni dulu. Ini tengah makan dah tu. Dah. Tak nampak tali putih tak ni. Nampak gerak. Tidak. Nampak tak? Okey, kita pacak dulu. Kau ni. Pacak dulu.
Macam ni dulu. Ni ni lubang dia dah. Okey. Tu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tarik dah sana ni. Ada dah sana ni. Ay, lepas. Habis upah kan. Terus sekali lagi dah. Tak ada lah. Mungkin serah mata lepas mula ni. Okey, kalau pula. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ni bani makan molek lah. Semoga lekat molek ke lepas. Terp. Dia duk tunggu dah yang situ kan. Dah ni telai dah ni. Confirm dia telai dah ni. Ada bunyi ke saat ni? Cerap. Kasar main ni. Main kasar ni. Okey. Yuk asyik dah. Kita beri. Beri dulu. Kita bagi dulu. Kita tarik sikit. Oh, kena kan. Alhamdulillah, besar pula geng, tengok tu geng. Besar pula geng. Okey, tak apa-apa. Kita tengok belatah. Okey geng. Alhamdulillah geng. Ni. Ini dia. Strike ketiga kita geng. Banyak saiz ni. Lebih kurang lah. Lebih kurang saiz ni. Okey geng. Alhamdulillah ni lubang ni makan pula ni. Nampak tu tadi. Nampak tu. Itu dah. Tali tak banyak dah ni. Tapi agak ke depan ni tanah lembek. Kalau tanah lembek tu kita tak urus ni mana lah. Kalau tanah lembek agak. Ni dah. Nampak dok lubang dia tak? Ajak sedap sikit. Ni. Ni lubang dia ni. Nampak tu. Tarik pula dah. Tinggal sikit tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kena ni. Lagi dah. Besar kali ni geng. Besar ni. Terlepas geng. Aduh. Kita lambat ni tadi. Lambat tarik kot. Payahlah nak boleh. Dia besar ni. Rasalah dia tarik sup. Modok tak kita uwi ni. Terah kali nak makan pula. Kali nak makan lah, terah lah. Okey geng. Kita dah sampai dah penghujung. Jadi kita patah balik dah. Kita patah balik ni, kita balik lah. Ni saya terah lubang ni pun dia tadi lagi. Dah 5 minit kot. Tak ada ni lubang ni. Lubang comel. Besar, dalam. Tapi tak ada tu Jadi kita pergi lagi kita terah hok mana lubang hok kita terlepas ataupun ada belut tapi tak asyik makan. Kita terah mula dah. Okey, beres. Jom. Okey geng. Ni lubang ni ada ni. Bunyi celup cerap ni. Tapi tak tahu yang ambil dah dak lagi ni. Okey, ambil dah. Okey, gek tali gek sikit. Bunyi. Bunyi ni. Celup cerap. Okey, kita tengok ni dah kamera. Nak kamera ni. Kamera kita tengok ni. Ni hadap bawah ni.
Ni dah lubang. Nampak tak lubang ni? Ni lubang ni. Okey, tu lubang dia dah. Ada dah ni. Okey, ada dah. Dah ambil dah. Lubang ni pun kita teradak ni, tak ada. Tak saya makan. Mungkin dia duduk tempat lain. Lepas pada kita masuk upel tak. Ni. Lepas tu dia bang upel baru dia pergi. Tu kita kena terah 2 kali lubang ni. Kalau kita terah mula-mula tu kalau tak ada tu semestinya dia tak ada belut. Mungkin dia duduk tempat lain. Dia duduk jauh sikit lah, Lepas tu dia bang upel bila kita cocok. Dia bang upel dia pergi. Kita kena terah 2 kali. Tarik sikit dah. Ada dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu tarik sikit lagi. Okay. Mantap. Kena kan. Apa ni? Kena gali ya. Gali sikit ni kan. Bagai besar lagi ni, bagai besar tak? Bagai besar ni kan? Cahaya bagai besar ni. Jangan lucu sudah. Saya kena dah mari dulu. Dia tengah gagah gen ni. Ayat dah. Dia kena sikit terjadi pula kan. Baru tu bit mulut kan ni. Lubang bapak besar lubang. Okay, tak apalah. Cari lubang lain ya. Terlalu lubang lain pula. Biar dah. Okey kan. Alhamdulillah kan. Ni makan pula ni. Lubang ni. Okey, nampak tak? Lubang ni dah ni. Ni. Nampak slow dia tarik. Tak dia lagi kena ni. Tapi lubang hot gen ni kita rusing. Sebab tanah kerah dalam kalau kena kita nak tarik. Ada dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Yang besar ni kan. Aduh. Serak gitu tak sedap lah kita. Alhamdulillah. Masyaallah. Okey geng, alhamdulillah tengok ni. Kalau dia kata rezeki dak. Ni. Hak paling besar setakat ni kita boleh dah. Alhamdulillah. Besar geng. Saya rasa hak tadi pun hak lucu saiz-saiz ni tadi. Sebab dia punya tarik tu lain. Belut ni dia tarik tu lain. Beza hak besar. Okey. Tak apa. Kita terah lagi. Okey, alhamdulillah. Boleh juga hak monster hacker. Kategori monster dah ni. Okay, lanjut. Okey. Dah jauh dah kita tinggal tempat tu. Banyak lubang ni. Ada belut api tak saya makan kot. Payahlah. Okey, tengok ni. Jauh lagi perjalanan kita ni. Okey, tak apa, kita terah. Nanti kita tengok hasil dah. Hasil akhir kita macam mana. Okey, geng. Jom. Okey, geng. Alhamdulillah. Inilah untuk hasil kita sepagi tadi. Kita gingai belut. 2 3 4 5. Ni paling besar ni. Ni paling besar ni guys. Alhamdulillah ada dalam kilo setengah kot ni. Ataupun dekat-dekat kilo setengah. Okey, semua boleh kira belakang lah. Tak ada kecil dah. Ni paling kecil pun ni lah. Besar juga paling kecil pun. Okay, rezeki kita alhamdulillah. Ada jugalah. Tapi banyak lubang. Ada belut tapi tak saya makan. Ada 2-3 lubang. Okey, tak apalah. Saya rasa untuk video ni
kita tutup sampai sini saja. InsyaAllah guys, kalau ada rezeki kita akan jumpa di lain-lain video. Okay, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang support, yang tonton video bila sampai habis. Kepada yang baru singgah, jangan lupa guys subscribe guys, bantu boleh channel. Okay, InsyaAllah semoga kita berjumpa lagi di lain-lain video. Okay, Assalamualaikum, bye bye.